الحمد لله القائل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Musibah menghapus dosa, mengangkat darajat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, siapakah antara kita yang tidak pernah diuji? Pasti ada di kalangan kita yang pernah kehilangan insan tersayang, kerosakan harta benda, mengalami kesempitan hidup, kesakitan dan tekanan perasaan. Dan pada minggu ini, ramai dalam kalangan kita yang bergelut dengan musibah banjir. Ada yang rumahnya ditenggelami air, ada yang harta bendanya rosak, terpaksa berpindah sehelai sepinggang ke kawasan yang selamat. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam musibah yang sia-sia. Apa saja yang menimpa seorang mukmin, walaupun sekecil sakitnya duri, semuanya dicatat sebagai pahala apabila seseorang itu bersabar dan redha. Sudah tentu di sebalik semua musibah yang berlaku terselit hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang dibacakan di awal khutbah, yang membawa maksud setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dua bentuk musibah sekaligus, iaitu musibah yang menimpa bumi dan musibah yang menimpa diri kita sendiri. Kedua-duanya telah berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan kedua-duanya mengandungi hikmah yang mungkin belum kita lihat hari ini. Justru apabila musibah menimpa, Islam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa, tetapi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan di samping menghulurkan bantuan kepada mereka yang sedang diuji. Allah Subhanahu wa taala mahu melihat kesabaran kita, usaha kita dan bagaimana kita menyerahkan urusan itu kembali kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Sesungguhnya lafaz yang terkandung dalam ayat ini mengajar kita bahawa segala yang kita miliki hanyalah pinjaman semata-mata. Jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya semula, itu bermakna Allah Subhanahu wa taala sedang menyediakan sesuatu untuk menguatkan jiwa
dan menebus segala dosa kita. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, ingatlah, apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi seseorang hamba, Dia tidak akan membiarkannya berjalan di muka bumi dengan memikul dosa yang tidak terampun. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan mengangkat darajatnya melalui ujian dan musibah yang menimpanya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta asy-syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tiada sesuatu keletihan, tidak pula penyakit, tidak pula kegusaran, kesedihan, kesakitan atau kesusahan yang menimpa seorang muslim sehinggakan duri yang mencucuknya sekalipun, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian daripada kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu. Riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, walaupun kita tahu musibah membawa hikmah, tetapi ramai antara kita yang merasa berat apabila diuji. Namun ketahuilah bahawa ujian itu sendiri adalah tanda perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allahu bi 'abdihi asy-syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaum al-qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia, dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hamba-Nya, Allah akan menahan azab baginya di dunia sehingga Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengingatkan bahawa setiap musibah yang menimpa kita bukanlah sia-sia. Kesusahan, kepenatan, tekanan emosi dan kerugian yang dialami menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan darajat dan mendekatkan hamba kepadanya. Musibah yang berat di mata manusia sebenarnya membawa rahmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar dan terus bergantung harap kepadanya. Maka marilah kita bersabar dan redha apabila diuji. Yakinlah bahawa musibah tersebut datang sebagai penghapus dosa dan cara Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepadanya. Janganlah kita merungut, mengeluh atau menuding jari mencari salah manusia. Lebih-lebih lagi usahlah kita memfitnah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mendakwa bahawa sesuatu bencana itu merupakan hukuman khusus kepada mana-mana pihak. Tindakan sedemikian hanya merosakkan akhlak dan menjejaskan kehormatan diri kita sendiri. Sepatutnya seorang muslim yang matang akan melihat musibah sebagai jalan untuk kembali dan bermuhasabah, bukan alasan untuk mencela atau mencari salah. Justru marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kekuatan kepada kita untuk menerima setiap takdirnya dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dan penuh kesabaran. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman kehidupan kita. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa setiap musibah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya ujian yang menimpa sama ada kesedihan, kerugian atau bencana bukanlah sia-sia. Seorang mukmin perlu melihatnya sebagai ruang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkukuh iman, memperbaiki diri. Kedua, kita hendaklah menyedari bahawa musibah mampu menghapus dosa dan mengangkat darajat seseorang. Apa jua yang dirasai oleh seseorang muslim walaupun sekecil tusukan duri,
menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dan meninggikan martabatnya. Kesabaran dan redha adalah kunci untuk meraih ganjaran ini. Ketiga, kita hendaklah menjaga akhlak ketika ditimpa musibah. Sesungguhnya musibah bukan alasan untuk menunding jari atau mencela orang lain. Seorang mukmin dituntut untuk sentiasa memelihara adab, menjaga lisan, menjadikan ujian sebagai peluang memperbaiki serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dengan merasai kelaparan, dengan berlakunya kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله، kokohkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum.
Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat. Serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran, berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah kepada mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.